Jom unbox figura Papa Zola. Aloha, hey, Assalamualaikum Sifu Squad. Selamat datang ke video unboxing figura Papa Zola. Setelah lama, saya rasa dekat 2 minggu dah saya beli figura ni. Akhirnya saya nak buat lah unboxing. Okay, nak buka kotak ni. Kotak figura Papa Zola. Ini adalah figura terbaru daripada Monster. Figura ni dia stand alone. Dia tak ada macam geng-geng ke apa. Dia tak macam figura Blizzard dekat belakang tu yang ada Nova dan juga Boboiboy Sopan. Saya beli ni masa saya kat KL tu, dekat event Layasan je. Saya beli ni harga dia RM50. Tapi kalau korang nak dapatkan sekarang, harga dia RM54.90. Boleh dapatkan secara online. Dan sekarang ni tengah Monster Fiesta. So kalau korang pergi ke Monster Fiesta, korang boleh belilah dekat Monster Fiesta. Saya rasa harga samalah, RM54.90. Dari sekadar pandangan mata, saya memang suka tengok figura ni. So saya memang tak sabar nak buka, nak pegang sendiri figura ni. Tapi sebelum tu, saya kena pesan kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Sifudin. Kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Lepas dah subscribe kan, pastikan korang follow social media saya juga. Follow TikTok, follow Facebook, Instagram, semua sekali. Semua link tu ada di ruangan deskripsi. Korang juga boleh join grup Telegram saya dan join grup Facebook. Link tu pun ada di ruangan deskripsi. Saya nak shout out kepada semua Sifu Squad VVIP members channel Sifudin. Korang semua terima kasih banyak-banyak sebab support channel Sifudin. Satu lagi benda, saya tak tahu korang nampak ke tidak, tapi muka saya macam blushing sikit, hidung saya merah sebab saya tak sihat. Saya memang tengah selesema, badan saya sakit-sakit, demam. But it's okay, saya still akan buat video ni. Saya nak tunjuk kat korang figura Papa Zola. Actually saya sendiri tak sabar nak buka kotak ni, nak pegang figura Papa Zola. Alright, tak nak buang masa, jom kita unbox figura Papa Zola. Let's go. Alright, jom tengok kotaknya dahulu. Macam biasa, okay. So kat depan ni kita nampak semua, kita nampak figura Papa, kita nampak gambar Papa kat bawah ni, dia tulis Papa Zola. Ada seal of authenticity daripada Monster Play, okay. Lepas tu kita nampak perkataan figura kat sini, ada tulis accessories included, action figure untuk 4 tahun ke atas. Atas dia tulis Papa Zola, logo Papa Zola lah. So inilah dia rupa depan dia. Okay, dia tulis rocket launcher. Ini rocket launcher Papa. Okay, dekat belah kanan dia macam ni, dekat belah kiri dia macam ni lah, lebih kurang sama. Saya pernah tunjuk dalam video mask, dia punya motif sama. Saya suka benda tu. Okay, by the way, mask Papa ni kat sini, ignore je, okay. Ini pula rupa belakang kotak dia. Korang boleh tengok sendiri, dia lain sikit daripada Boboiboy punya. Saya boleh tunjuk bukti. Dia lain sikit sebab Boboiboy punya dia bagi description kat atas ni. Tapi kalau Papa Zola, dia description dia dekat sini tu. Jom baca sama-sama. Once a PAPA, Papa, Operative and Extraction Specialist, Papa Zola returns to take on full-blown alien invasion. Armed with his trusted rocket launcher, no extraterrestrial threat stands a chance against the defender of truth and justice. Okay, kebenaran. Okay. So ini basically kotaknya, ada tulis tunjuk pergerakan Papa dan sebagainya. And of course, bawah ni ada logo Monster, figura dan sebagainya. Inilah rupa kotak Papa Zola punya figura. Tak nak buang masa, jom kita buka. Dia kena pakai pisau kat sini. Dia ada letak selotip ni. So saya nak pastikan. Okay, kita dah buat benda tu, barulah kita boleh buka kotak. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, kotak dia dah terbuka. Jom kita keluarkan Papa Zola. Saya suka warna biru ni. There you go, Papa Zola. But before that, tengok dalam kotak dulu. Okay, dalam kotak dah kosong, tak ada apa-apa. Inilah dia rupa Papa Zola. Dia masih dekat plastik dia. Jom kita keluarkan figuranya. Let's go. Wow. Saya dah ambil masa beberapa minit untuk actually belik-belik figura ni. Dan saya boleh cakap dengan korang lah. Okay, so far, this is the best figura. Okay, kalau korang tanya mana satu figura yang paling memfigurakan, inilah dia. Inilah figura yang paling mainan sekali. Figura yang I feel like feels the most like a toy lah. Inilah figuranya. Okay, korang tengok sendiri detail dia. Okay, saya sangat suka detail baju dia. Saya suka dengan macam kat sini ada dia punya detail, ada bentuk-bentuk. Kalau korang tengok betul-betul. Okay, dekat seluruh bahagian seluar ni pun ada. Saya suka dengan tali pinggang ni. Saya suka dengan mask. Saya suka dengan muka Papa Zola yang sangat accurate dengan karakter dia dekat animasi. Okay, saya suka dengan everything. It looks so good.
it looks so good, and of course saya suka dengan detail dekat sini, ada logo Papa ini. It's, oh my god, I like this so much. Okay, so ini rupa depan dia, it's very good looking, and ini pula rupa belakang dia, lagi banyak detail-detail kat belakang ni semua ada. Saya suka benda ni, saya suka. Congrats Monster, it's very good. Hopefully moving forward figura-figura lepas ni pun ada kualiti yang sama. Okay, macam biasa figura ni dia boleh gerak-gerak kepala, dia boleh gerak-gerak dia punya lengan, tangan dia, dan dia boleh gerak-gerak kaki. Dan figura ni boleh berdiri tak? Figura ni boleh berdiri guys. Okay, dia boleh berdiri sendiri, and it's a good looking figura. Saya suka benda ni. Dia tak terlalu smiley, which I also very much enjoy. Sebab ada bobo-bobo yang macam terlalu smiley, macam tak sesuai. But this one is like just good expression in my opinion. So yeah, very good figura. Jom tengok dengan senjata dia pula. So ini adalah senjata dia, which is a rocket launcher kalau base daripada kotak. So rocket launcher ni, ini rupa kat depan dia ada rocket lah, belakang dia kosong sini, dan ini adalah pemegang rocket launcher tu. Okay, so inilah dia rupa rocket launcher. It's simple, sangat-sangat simple. Dia tak macam senjata yang lain boleh buka-buka dan sebagainya. Okay, figura-figura baru banyak senjata-senjata boleh buka-buka. Figura Papa tak ada. Sangat simple, letak sahaja dekat tangan Papa, and boom, you have Papa Zola with rocket launcher. Okay, so macam ni lah kan, lebih accurate. Dan rasanya kalau korang letak rocket launcher, dia still boleh berdiri. 2 thumbs up. Kalau figura Nova dengan Blizzard itu macam susah sikit nak berdiri, but yang Papa Zola ni boleh berdiri dengan mudah. Okay, yeah, I like this. And by the way korang tengok dia punya size, it's very big, it's bulky. Saya suka sangat. This is actually very cool. Dari tadi saya cakap je kan, ni saya tunjuk korang perbandingan size di antara Papa Zola dengan Bobo Boy. Dari segi ketinggian saya rasa sama je, lebih kurang je. Papa Zola tinggi sikit taklah, lebih kurang sama je. Tapi dari segi bulkiness nampak tak beza? Nampak tak beza dia? Saya memang suka lah. Perbezaan ni pada saya sangat-sangat power. Saya suka yang Papa Zola ni lebih bulky. Saya lebih suka dia macam lebih stable pun kalau nak dibandingkan dengan Bobo Boy. Macam Papa Zola ni, saya boleh letak dia macam ni, InsyaAllah dia boleh berdiri. Berdirilah Papa Zola. Lepas tu kalau Bobo Boy, Bobo Boy pun berdiri juga. Tapi sebab Bobo Boy tak pakai senjata. Okay, Blizzard ni tak ada senjata. But anyway, itulah perbezaan size dia kalau korang nak tahu. Nampak tak? Papa Zola nampak lebih besar, dan honestly sangat-sangat memuaskan. Alright, itu sahaja untuk bahagian unboxing figura Papa Zola. Apa pandangan korang tentang figura ni? Apa yang korang tengok dekat video ni? Apa pandangan korang? Macam saya cakap banyak kali tadi, this is the best figura. Dia pegang pun rasa lain. Saya suka dengan size baru dia. Saya suka dengan dia punya simplicity, I guess. But at the same time, it's also very detailed. Dia tak adalah terlalu simple. Ada part yang dia agak detail. Saya memang minat benda tu. Yang paling favourite saya rasa adalah bahagian muka dia. Pada saya sangat-sangat accurate. Sometimes kita just nak something yang simple macam ni. And then also bahagian expression muka Monster, saya prefer expression muka yang lebih neutral. Macam ni, dia senyum, but like senyum dia ni masuk akal lah. Sebab Papa Zola ada lebih karakter yang lebih riang kan. Lebih senyum-senyuman ni lebih bagus dekat Papa Zola. Kalau pergi dekat contoh let's say Bobo Boy Blizzard kan. Bobo Boy Blizzard senyum is okay. Tapi macam saya personally sebagai peminat, saya bayangkan Bobo Boy Blizzard dia akan muka yang lebih serius macam tu. Itu maksud saya bila saya cakap pasal expression muka. So yeah, saya suka dengan Papa Zola in general lah. Dia punya selepas tengok Papa Zola The Movie belt ni saya appreciate gila. Saya suka belt ni. Kalau boleh saya nak ada satu. Monster buatkan boleh? Alright, itu je untuk video kali ni. Saya tak tahu berapa panjang video ni. Harapnya tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. Harapnya korang enjoy dengan saya punya unboxing. Saya akan lepas ni saya akan cuba unbox. Ada barang ni nanti saya akan buat unboxing juga, insyaAllah. So subscribe kalau korang belum subscribe lagi. Follow semua social media saya. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Terima kasih kepada semua members sebab sudi jadi members. Korang semua memang awesome. Terima kasih sebab support channel Sifudin. Walaupun saya demam dengan keadaan video saya tak apa-apa, korang masih support saya. Terima kasih. Apa-apa pun itu sahaja daripada saya. Sekali lagi terima kasih. Jumpa di video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.